Kalau diberikan pilihan perak ataupun emas, pesan guru kewangan saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, fokus kepada emas dahulu sebelum kita bercabang ke perak. Ramai orang tertanya-tanya, patut ke simpan perak sebelum emas? Sebenarnya, tuan-puan digalakkan untuk simpan emas 999 dahulu, barulah fikirkan tentang perak. Emas adalah aset utama, aset fizikal yang mempunyai nilai yang stabil dan mudah dicairkan. Kalau kita simpan perak dahulu sebelum emas, kita akan terjejas daripada segi simpanan dan juga nilai. Bayangkan anda dah kumpul 100 gram emas terlebih dahulu. Kemudian anda akan rasa selamat sebab tabungan itu nyata dan bernilai. Kemudian perak boleh jadi tambahan selepas simpanan emas kita sudah pun stabil. Kesimpulannya, fokus dahulu untuk kita simpan emas RM100 hingga RM500 setiap bulan mengikut kemampuan kita. Bila dah cukup, pastikan untuk kita konsisten dan berdisiplin. Selepas 100 ke 200 gram emas yang dah terkumpul, barulah boleh untuk kita tambahkan simpanan perak jika masih lagi mahu. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Big Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.